Hari ni kita ada sebuah ramai lah cakap aku sebut sebiji dan sebut sebuah. Okey, so kita sebut sebuah lah, sebuah lenser Rally Art. Lain macam lah lenser Rally Art. Nampak tu? Tapi sport bag. So Rally Art sport bag. Kenapa kita panggil Rally Art? Memang asalnya lenser sport bag, tapi sudah dibikin menjadi Rally Art. Sebab apa kita panggil Rally Art? Sebab dia dah tukar engine Rally Art dan dah 4-wheel Rally Art lah. Tapi masih lagi standard lah, stock. So apa modification yang dah buat kita tengok kat sini adalah piping terkular atas, terkular piping kan. Kalau asal Rally Art ni dia macam getah kan. Okay, lepas tu dia dah tukar intake. Yang ni nampak agak okey lah, tapi ini dah okey lah juga. Sini scoop, tapi scoop tak ada kan. Kalau ada sini scoop lubang ni, masuk angin sini cantik, dapat angin sejuk. Kalau ada lubang lagi satu dekat sini, tarik angin daripada depan ni, lagi cantik lah. Angin sejuk penting lah. So dia dah pakai block of HKS macam korang tengok kat sini. Tapi recirculate balik masuk dalam intake. So intake aku tengok ni macam stock lagi lah intake. Intake pun stock lagi. Ada fuel regulator, adalah fuel rail kan. Ini normal punya mod lah, Busolenoid. Jadi kita akan tune. Ni terbuka sebab aku check air tak ada, air sikit lah. So dia ada banana jugalah. Turbo standard, turbo masih standard. Turbo ni dekat belakang lah. So boleh tengok exhaust, pakai exhaust besar lah HKS kan. Bukan single ni lah, bukan single exit lah, twin exit. So ada extra back pressure sikit lah. Ini sebab nak naik comfort, tak nak bising sangat kan. So dia punya interior sama macam Evoten lah. Boleh tengok seat Recaro, SST dual clutch transmission lah, gearbox. So steering pada Evoten lah. Pastilah boleh nampak ke tak kan. Macam tu. So pakai cover Rockford Ori, ada meter kat sini. Jadi kita akan tune, kita tengok berapa horsepower boleh dapat. Tapi macam biasa kita dah tahu dah, anggaran ni 200 lebih, kalau tinggi 300. Sebab apa? Sebab barang-barang masih standard. Right, so kita dah berjaya siapkan tuning ni lah. Cuma ada beberapa isu sikit. Antaranya dia punya actuator lembek. So tengok atas owner lah. Kalau owner nak terus nak ambil macam ni je, kita habis kat sini lah. Tapi kalau owner nak tukar actuator, kita akan boleh dapat lagi power lah, extra. Kalau Rally Art ni, kalau dengan turbo 3.5, anggaran horsepower boleh dapat sebenarnya 300 lebih lah. Tapi sebab actuator lembek, atas, RPM tinggi, so rugilah. Tapi kalau owner nak tukar pun, kita mesti nak pakai branded lah kan, JFB atau Turbo Smart lah. Kadang-kadang bila pakai lama ni boleh juga rosak benda-benda ni. Dia tak menentu juga. So far so good. Launch control kita dah buat. Tapi belum pakai Tefra V3. Kalau pakai Tefra V3 lagi padu lah. Pak MBM pun kita buat. So SST dia sebenarnya ada slip lah. Jadi kita adjust dia punya gearbox punya tuning kan. Kita adjust tuning gearbox dia sampailah hilang lah dia punya slip tu. Dan jerking. Jerking ni setengah SST dia ada masalah jerking. So kadang-kadang kita boleh settle dengan tuning. Boleh cubalah. Kadang-kadang memang kalau dah teruk sangat problemnya, tak boleh settle juga. So siapa yang nak tune Evo ataupun Rally Art 4B11T, boleh roger kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum.